Macam mana satu rumah yang dah lama kosong, tak ada meter elektrik, tak ada power supply, tapi orang masih nampak cahaya dari dalam? Siapa yang hidupkan? Atau adakah ia memang tak pernah dipadam? Di Sungai Lembing, Pahang, sebuah bandar lombong lama yang pernah sibuk luar biasa, masih berdiri sebuah rumah besar tinggalan kolonial British. Orang-orang lama Sungai Lembing selalu cakap, zaman dulu, rumah ni rumah pegawai British, orang besar Lombong. Malam-malam tertentu, ada yang nampak bayang bergerak dekat tingkap atas, ada yang dengar bunyi kasut kulit atas lantai kayu, dan ada yang sumpah pernah dengar bunyi pintu ditutup kuat padahal rumah tu kosong. Orang kampung pula pantang masuk suka-suka. Bukan sebab takut, tapi sebab tak elok kacau tempat orang lama. Rumah ni sunyi, tak berpenghuni, tak digunakan. Tapi dari dulu sampai sekarang, orang tempatan masih bercerita benda sama. Ada malam-malam tertentu, rumah ni seolah-olah bernyawa kembali. Cahaya muncul di tingkap, hilang, dan muncul semula pada malam lain. Bukan setiap hari, bukan ikut musim. Dan persoalan paling besar, kalau ini cuma ilusi, kenapa ceritanya kekal sama walaupun diceritakan oleh generasi berbeza? Penduduk kampung dah mula perasan perkara ini beberapa bulan lalu. Pada mulanya, mereka fikir mungkin ada orang tumpang berteduh, atau mungkin pemilik asal datang sekali sekala. Tapi bila diperiksa waktu siang, pintu berkunci, tingkap berhabuk tebal, rumput liar naik tinggi sampai paras lutut. Tiada tanda langsung orang tinggal di situ. Tapi kenapa bila malam tiba, lampu ruang tamu tu kembali menyala? Ada seorang pemuda yang cuba mendekati rumah tersebut sekitar jam 11 malam. Katanya, dari jauh, dia nampak cahaya malap dari dalam. Seolah-olah lampu lama yang hampir terbakar. Bila dia makin dekat, lampu tu tiba-tiba terpadam. Gelap, sunyi. Hanya bunyi angin lalu di celah dinding kayu. Dia kata sebelum lampu tu padam, dia nampak bayang seperti seseorang berdiri di balik langsir. Ada yang kata itu sisa elektrik lama tapi wiring dah lama rosak. Ada yang kata orang gelandangan tapi tak pernah jumpa kesan. Ada juga yang percaya rumah ni tak ditinggalkan sepenuhnya. Yang paling popular, British tinggalkan Sungai Lembing terlalu cepat. Macam ada sesuatu yang berlaku. Sampai mereka tak sempat kemas betul-betul. Kalau semuanya baik-baik saja, kenapa tinggalkan lokasi sepenting ini? Bayangkan, malam terakhir sebelum mereka pergi, lampu masih menyala. Dokumen atas meja. Barang peribadi tak dibawa semua. Adakah Sungai Lembing menjadi terlalu misteri bukan sekadar lombong, tapi rahsia? Adakah mereka tahu sesuatu rahsia yang kita tak tahu? Insiden 2. Rakaman telefon yang pelik. Seorang pelajar universiti cuba rakam video rumah tu dari jauh, mungkin nak buat konten. Dalam rakaman, jelas kelihatan lampu menyala di ruang tamu. Tapi, bila dia cek semula video di rumah, cahaya tu tak ada. Yang ada, cuma tingkap gelap. Namun, kedengaran bunyi macam kerusi ditarik perlahan di dalam rumah. Sedangkan, waktu rakaman, dia tak dengar apa-apa pun. Insiden 3. Kabus tebal hanya di kawasan rumah. Beberapa penduduk mendakwa kawasan rumah tu sahaja sering diselubungi kabus tebal sekitar jam 12 midnight. Anehnya, rumah sebelah, jalan raya dan kawasan lain semuanya jelas. Seolah-olah kabus tu
memilih untuk berkumpul kat situ saja. Agak pelik kan? Dan dalam kabus tu, kadang-kadang nampak bayang bergerak perlahan. Insiden 4. Anjing enggan lalu. Seorang penduduk yang selalu jogging malam bawa anjingnya melalui jalan itu. Setiap kali sampai depan rumah itu, anjingnya akan berhenti macam kaku, merenung tepat ke arah tingkap yang bercahaya dan mula mengerang perlahan. Walaupun tuannya tarik tali, anjing tu langsung tak mahu melintas. Insiden 5. Tiada bekalan elektrik. TNB pernah dipanggil untuk periksa. Rekod menunjukkan bekalan elektrik rumah tu dah dipotong bertahun-tahun lalu. Meter dah tak ada bacaan. Wayar dalam rumah juga dah reput. Tapi penduduk tetap nampak cahaya. Kalau bukan elektrik, apa sebenarnya yang menyala di dalam? Insiden 6. Tapak kaki di beranda. Suatu pagi, selepas malam lampu menyala terang, seorang jiran nampak kesan tapak kaki basah kotor di beranda rumah. Tapak kaki tu kecil seperti kanak-kanak. Tapi rumah tu dah lama tak ada penghuni. Lagi pelik, tapak kaki tu berhenti betul-betul depan pintu. Tak ada jejak keluar. Seolah-olah sesuatu masuk ke dalam. Penduduk cakap lampu kelihatan menyala walaupun tiada bekalan elektrik aktif direkodkan. Sama ada ia pantulan cahaya, sisa wiring lama atau faktor lain. Sehingga hari ini, tiada kajian rasmi dilakukan. Hari ini, rumah besar itu masih berdiri dan kadang-kadang bercahaya. Persoalannya bukan lagi siapa yang pasang lampu, tapi apa sebenarnya yang berlaku pada malam terakhir mereka sebelum Sungai Lembing ditinggalkan untuk selamanya.